Ya, hari ni first time saya bawa family saya datang ke sini untuk bercuti lah kan. Sebab bawa nenek, keluarga semua tengok-tengok pandangan. Sebab actually saya tengok dekat TikTok tempat ni macam vibe-vibe luar negara. So macam saya terus approach keluarga saya untuk pergilah sini kan. Ada vibe-vibe luar negara sikit. Kalau pergi Genting macam dah biasa. Actually KL okey je untuk beraya. Cuma kami pilih untuk kampung sebab ada suasana yang pertama. Yang kedua, saya ni memang suka jelajah. Pergi Perak saya mesti akan pergi satu tempat. Pergi Pahang mesti pergi satu tempat. So KL saya dah biasa duduk. Jadi KLCC tu pun dah macam rumah kedua saya. Last pergi macam 9 tahun lepas kot. Kecil lagi. Kita pilih kat sini sebab cuaca cantik kat sini and then sejuk lah atas ni. And then nak ambil vibe-vibe macam ke luar negara. Tu banyak nature kan. Sebab kat kampung dah ambil background kampung kan, klasik. So atas ni nak ambil macam modern punya vibe lah. Kenapa tak beraya kat KL? Masih KL. KL macam dah common sangat, dah biasa. So far nice lah sebab view dia cantik kan. Dengan sini tak mahal sangat lah dia punya tiket masuk apa semua. Memang nice lah bergambar, banyak tempat untuk bergambar. Saya dekat KL tak tahu nak pergi mana kan. View pun dah kurang, so saya datang kat sini kan. Tengok kat TikTok lawa, saya datang kat sini. Dari Gombak, tapi saya ke Pahang, mak bapak saudara. So nak on the way ke Gombak, jam. Kami singgah sini. Ngelak jam lah. Tak tahulah balik ni jam ke tidak lah. Ya, seronok macam sebab lain pada lain lah. Melaka kan kita dah biasa. Ni nampak macam Euro lah sikit lah. Macam ala-ala luar negara. Cuaca dia macam tak menentu. Kadang panas terik, kadang hujan. Tak menentu lah. Tengok view sini pun macam sejuk.